Assalamualaikum bang, maaf kacau. Saya tanya, nama abang apa? Nama abang Zulkifli. Abang kerja apa? Sekarang ni sedang mengikuti latihan sebagai seorang kadet PTD, Pegawai Tadbir dan Diplomatik. Abang dah berapa lama kerja kat sini? Setakat ni dah masuk bulan yang ke-9 dan ada lagi 1 bulan lah untuk menghabiskannya sebelum menjadi seorang PTD lah. Abang, apa perasaan abang datang sini? Perasaan abang? Perasaan abang happy sebab kita nak buat sesuatu, orang kata apa, social responsibility kita kepada penduduk setempat, terutamanya sekolah ni lah. Saya faham? Terima kasih. Sama. Kakak, saya kacau akak boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Nama akak apa? Nama saya Akilah. Oh, akak kerja apa? Akak sekarang tengah training untuk pegawai takbir diplomatik. Akak dah berapa lama kerja? Sebelum ni akak dah kerja 3 tahun setengah. Ini akak tengah training 10 bulan. Oh, apa perasaan akak kat sini? Dekat Sekolah Lubuk Redan. Kita orang kat sini sebenarnya kita orang ada satu inisiatif transformasi desa. Nama dia Intrade. So kat sini kita orang buat aktiviti-aktiviti sukarelawan untuk sekolah. Kita orang ada aktiviti kepimpinan jugalah untuk warga komuniti di Lubuk Redan. Okey, terima kasih. Sama. Baca dekat depan tu, lepas tu coba kita ikut ke Kaila, boleh? Okey, matilah. Jom. Wanita. Assalamualaikum bang, tumpah tanya, nama abang apa? Nama abang Idin. Oh, abang kerja apa? Saya kerja sekarang ni tengah latihan untuk PTD. Adik tahu PTD apa? Tak.
Didi pegawai tadbir diplomatik. Oh, ya. Ya. Abang dah berapa lama kerja? Kalau sebelum ni saya dah kerja 5 tahun. Apa perasaan abang kat sini? Kat sekolah ni? Dekat sekolah ni best lah. Rasa macam sekolah. Oh. Sekolah ni kira budak-budak dia, kamu ni semua heboh, playful. Ini sekolah cantik. Kelas-kelas pun cantik, apa semua. Jadi kami ni dari seluruh Malaysia lah. Ada dari Sabah, ada daripada Sarawak, dari Semenanjung, semua tempat ada kat sini. Jadi kita orang datang Melaka ni pilih sekolah ni lah. Sekolah ni yang terpilih apa semua untuk buat program. Kita bergotong royong hari ni kat sekolah. Baik bang, terima kasih. Tu je. Assalamualaikum kak. Saya kacau akak sekejap boleh tak? Boleh. Nama akak apa? Saya nama penuh Nur Syuhada Ahyad, boleh panggil Syuhada. Okey, akak Syahada. Akak Syahada kerja apa? Saya sekarang kita orang ramai-ramai ni pegawai tadbir dan diplomatik. Kadet lah, masih kadet lagi. Jadi masih dalam latihan. Berapa lama akak kerja ni? Kita orang sekarang tengah kursus. Jadi kursus baru sekarang 7 bulan. 8 bulan macam 9. Nak dekat 9 dah sebab kita orang ada lagi sebulan. 10 bulan dah habis. Apa perasaan akak datang sekolah sekali buat redan ni? Seronok lah sebenarnya sebab dulu saya memang asal daripada kampung-kampung juga tau. Jadi bila datang SK Buat Redan ni, dia seronok macam suasana kampung. Masih nampak lah, masih rasa jumpa awak semua. Terima kasih kak. Maaf ya kacau. Okey, tak apa. Urusan guru-guru kami, saudara-saudara kami, serta seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pergi. SK Lubuk Redan yang amat rajin hari ini. Ada yang ambil sampah, ada yang bagi